Hari ni kan, lepas hujan ni bagi makan nanap, anjing, kucing. Sekali masuk dekat tempat burung senyap dekat atas tu. Yang besar ni pun tinggal seekor je ni. Rupanya ada ular sawa guys dalam reban. Masuk dekat reban aku pula, memang silap besar lah burung. Apa burung ni pula, ular sawa ni. Guys, dah selesai dah. Bukan mudah ular ni besar dia. Kau tengok. Oh sorry guys, tangan aku ni. Korang kalau malam-malam ataupun gelap-gelap jangan berani-berani dekat dengan ular sawa kecuali kalau kau pian. Bapak nak gigit aku kau nak gigit aku. Tak tahu ke aku ni pian. Panjang lebih kurang 11 hingga 12 kaki. Okay guys, kita masuk dalam guni dulu, kita simpan. Kita tunggulah order. Kot-kot ada yang minat nanti kita bagi je lah percuma. Tapi yang pastinya beberapa ekor burung, ataupun lebih tepat lagi 7 ekor burung, termasuk seekor burung merpati besar tu, 8 ekor. Dia dah telan ni, besar ni.